Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam geram-geram semua. Dan bersama dengan saya AI Pak Geram. Okay, so hari ni kita orang nak pergi mandi Kolam. mandi kolam. Mana kat bawah ke? Nah, kena pergi dekat reception. So kita orang akan bermalam di sini Nanti bukan lampunya. dan kita check in bilik. Lepas tu, ya, Nak tanya. tanya apa? Nanti lampunya isi ke situ. Ha. Lagi kat depan, dekat tempat reception dulu. Sebab biar dekat reception plan last minute. Lepas tu Buang. masuk-masuk tu pergi je. Biar pergi reception. Ada pandai Saya juga. drive. Sekarang kita dah sampai Hai. Hari ni kita ada dekat Felda Resident Hot Spring. Bapak Hot Spring. Ha, kan style tu. Felda Resident Hot Spring. Ha. Kat sini keluasan dia 9 biji stadium. Tiba. Betul tak? Betul? Tak Untuk pasti. kali pertama kita orang datang ni, kita orang sendirian. Next insya-Allah sponsor. By Felda. InsyaAllah. So dekat sini kita ada dekat Sungai Kelah Hot Spring. Sungai Kelah Hot Spring ni kita orang tengok pun dalam TikTok. Lepas tu plan semalam jadi tak jadi lah, last sekali pergi je. So ni bilik, kita orang ambil bilik yang ada 2 bilik. Ada ruang tamu, lepas tu dia ada orang panggil apa tu, private jacuzzi. Tu yang macam tu dalam tu. Tu private jacuzzi kita. So tapi bilik dia bukan kat sini. Bilik dia dekat tempat lain, dekat depan sana. Sia-sia drive sejam lebih. Jadi pengasuh baby. Ha? Pengasuh baby. Pengasuh? Kenapa? Gratis. Sini. Kerja ni lagi bapak pula. No. Tapi kita tak bawa apa-apa persediaan pun. Kita just bawa baju untuk tukar. Lepas tu baju untuk mandi je. Hari ni dengan esok kot rasanya. Lepas tu dah kena jadi pengasuh sebab kita tak bawa mak bapak dia. Raiden, sini. Ni Mak Ajuna. Umi Ajuna. Kita tunggu nak check up lah. Check in. Lepas check in, terus pergi mandi. Tu ada tu sampah tu kat situ. Buang kat situ. Macam ni jadi bapak-bapak. So korang nak konten macam mana? Konten yang POV ataupun konten yang aku boleh tunjuk diri aku, lepas tu aku tak ada buat POV. Makan elok. Tak malu lah dia. So kita orang dah sampai dekat villa. Wah. Nanti dia isi air. Best lah. Uish, ada tempat lepak tau. Ayah, pot kita ya malam ni ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang nak bercuti. Apa kot? Macam mana nak menyangkut ni? Neka-neka juga ni. Neka juga ni. Cepat. Kat sini boleh tidur. Tepi Juna. Pipi. Tangan. Wah. Sana. Tengok tanda. Ada ni. Tapi Wah. tengok ni. Apa yang ada kat dalam? Apa? Alah, tu tak apa. Kotor. Wah. Kenapa kotor? Ni wap. Jom. Kita nak tunggu semua sampai dulu ke? Sayang, Kat. Masuk sini. Ni Kat. Lupa. Tolong Mami. Tak payah pun. Tak payah. Malam mesti menyeramkan di sini. Tengok ni. Tapi lawa. Batu betul lah. Kan? Batu kolam. Wey. Babu. Tu air dia Air dah keluar. Abang, tengok tu bang. Dia mau lompat-lompat. Ayo naik kat. So, ni bilik yang pertama lah. Bilik pertama. Tapi bukan master bedroom. Dia ada satu tandas. Ada tandas, tempat mandi. Ada kain tuala. Lepas tu ada jacuzzi dekat depan tu. Ni master bedroom. Awalnya cok. Pergi kat sini, nampak view. Tu ada wakaf tu. Duduk-duduk lepak kat situ. Budak-budak ni. Ya, hari ni aku jadi mak bapak budak-budak. Weh, ada cicak besar. Tengok ada cicak besar. Kat sini dia punya macam hiasan ni lah. Ini yang best ni, tempat lepak ni. Kalau ada kipas stand tu, sedap boleh letak sini. Kau pun berangin ni.
Malam ni nak air panas. Dia tak panas lagi. So, let's go. So kita nak pergi mandi dah. Barang bawa. Kolam tu dia on. Jom. Apa ni? Apa yang dimain? Kita punya jacuzzi tengah isi. Woi. Itu apa isi? Apa? Pintu mana tak rapat? Pintu mana tak rapat? Cuba tengok. Kita letak barang. Kita nak gerak dah. Let's go. Tolong tunduk. Kat sana ada kat ni juga. Tak tahu. Ada rasa. Sekejap tunggu dia di belakang. Kita tak boleh sebab belakang. Tunggu orang. Sekejap. Sampai dia orang tak keluar lagi ni. Lama lagi ni. Cepat. Kunci pintu. So nak ke sana dalam 100 meter je. Bukannya jauh pun. Kalau malas rasa jauh. Jadi di BKL. Sapu semua. Apa yang bunyi macam loceng aiskrim? Alah. Dekat sini macam orang tak tahu sangat. Tengok dia punya rumah dah ada pokok dah. Ni sampai orang tak tahu. Ni pokok. Dah besar dah. Maknanya tempat ni dah lama. Dulu tahun 90-an macam tu hutan semua ni. Tak ada orang mandi-mandi pun kat sini. Ni semua air sungai ni. Naik kereta? Ya, no. Dia sambil kereta. Sekali, dua-dua. Ambil kereta. Nak balik nanti susah. Lepas tu basah-basah pun naik ni kok. Apa? Takkan basah-basah naik kereta? Apa kita ikut lalu jalan sini? Patut ikut jalan ni. Kereta basah kan? Basah tu. Pisang. Fabric dah. Fabric. Oh. Kain. Cushion. Fish. Ini bawa betul adventure. Oh, makin lama makin dalam. Dia tak ada laluan lain. Ni bukanlah. Ni orang panggil seni. Weh, banyak orang tenggelam. Hati ya. Macam ni nak ke sana tu jauh lah juga. So better naik kereta. Tapi kalau leather tak ada masalah basah. Dia pergi mandi bawa baju salin siap-siap. Tolong. Ini kalau lepas mandi, lepas tu kita jalan kaki, dah kering. Patutlah abang tu tadi pakai baju. Nampak? Dekat gap ni. Tak ada. Sampai gap lah. Depan tu gap lah. Ni masuk kiri. Sampai. Ya, gap depan tu. Betul-betul exercise. Dia memang suruh kita bakar lemak. Dia boleh je kita nak masuk ikut sini. Tahu macam mana? Tolong lah. Nanti Pak dia tinggal sambut depan tu je. Aduh, ada benda juga tertinggal. Ada benda tertinggal ni. Tahu lah benda tertinggal. Yang, ada benda yang kita lupa ya. Ada benda yang kita lupa. Apa? Tengok. Yang gelap. Tak boleh masuk. Bigi Tak boleh masuk. Nah, pegang tu. Banyak benda. Sekejap. Gelang tu. Tak ada gelang. Baru jalan pula ke sana. Ini lari. Jogging kat aku. Tu. Jauh juga perjalanan aku ni. Kau anak malikau. Salah ni. Kalau bawa kereta basah, nak bawa pun susah. Wih, lama tak sepenat ni. Ada mangkuk. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kepenatan abadi. Wah, ini lah. Ini tiket dia orang. Sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang. Let's go. Pandai gila babi. Babi tak macam ni. Boleh je masuk. Lepas tu yang ni untuk apa? Tengok je. Hot spring lah. Untuk hot spring. Penat sangat. Sangat-sangat penat. Tak terkata. Very tired. Ya Allah. Main bola pun tak ada macam ni tau. Tak ada sepenat macam ni. Tempat ni dia dah cantik dah.
all complete. Tapi ada satu je yang tak complete. Sepatutnya buat 2 entrance. Sini satu, lepas tu satu lagi belakang tu. Untuk apa? Penginap-penginap di villa. Ke belakang tu boleh masuk. Tapi kita je yang tak tahu. Sepatutnya tadi kita kiri. Tadi kita masuk kanan. Oh, entahlah. Tapi dia orang dah siap mandi dah. Oh, penatnya. Jom mandi. Itulah pasal. Tak mana ya? Ayah hantar barang sini Ayah ni? Ha? Pakai gelang? Tapi tak payah. Penat tak kunci kat sini. Penatan nak abadi. Okay kan? Mandi dulu. Let's go. Adik jom. Hebatlah adik. Lagi naik lagi. Abang. Ya. Ibu tengoklah ibu. Dah tu Mami nak rakam tempat tu. Siapa? Confirm. Dia. Siapa lagi ni? Pacu cepat. Ini mak orang ni pun nak juga. Acu, slow. Slownya kau. Kira nak kisah belakang lah. Nana belakang no. Seorang. Okey, Juna seorang lah. Nana, Juna seorang. Go, let's go. 1, 2, 3. Adik. Takut. Dia takut benda besar. Ni yang penakut ni. Ya Allah, slownya. Ini budak ni saja dekat 5 kali dia naik. Abang, 1, 2, 3 masuk air. Abang, masuk air. 1, 2, 3. Jom. Takut. Naik atas. Dia tak pakai sunscreen tau. Tak apalah. Kalau Cantik saya je. hitam macam mana lepas Tak tu? ada. Jom. Takut. Janganlah takut. Dekat Indonesia tu lagi padu ke? Ha. Sini sipi-sipi je. Mana? Sini. Tapi kunci. So gang, aku dengan bini aku nak naik slide ni. Aku depan, dia belakang. Ikut. Nanti ni ikut raya. Oh, dia takut lagi. Ikut. Kat sini dia takut? Oh, ikut. Okay, kita ikut. Kita ada guide Tour guide. Percutian untuk dengan family kecil, family besar ni sesuai lah. Macam gathering team. Tempat dia luas. Lepas tu dia punya ni mungkin ada masalah. Lepas tu dah tak dapat nak main. Okay, let's go. Cepat bang. Weh, tak ada salam-salam. 1, Sabar. 2, 3. Wah! Hai Tommy! Mana? Wah! Air dah semakin sikit. Dekat sini belah-belah yang dalam lah. Hati menyelam. Adakah kita patut menyelam? Dalam lah. Tak ada. Tipu je. Tak ada lah dalam mana. Biasa je. Oh, waterfall. Oh, ni macam mu ke dalam lah. Woo! Tanjung jatuh airnya biru. Weh, macam Linda On. So sekarang ni kita nak pergi ke kolam air panas ataupun kolam budak-budak. Dekat sini baru first tempat main. Lepas tu ada kolam air panas dengan kolam playground untuk budak-budak. So let's go. Fit kan? Aku kurus lah sekarang. Sumpah aku kurus lah. Tak tipu. Tak main-main tu. Okey lah. Kalau hari-hari cuti mesti ramai. Ramai sangat. Tengok lebih mendidih kau-kau punya air panas ni. Tu untuk apa tu? Untuk rebus telur. Hush. Oh. Panas lah, panas. Memang masuk telur. Panas. Ini memang tempat masuk telur. Nanti. Ni ada tempat budak nak main ke apa ke. Senang. Jom, duduk sini, jom. Duduk sini. Jatuh ke sini. Tak apa, aku adjust. Sameh. Duduk situ. Cepat. Siapa lagi? Ambil Putra. Abang. Cepat, duduk. Sana. Duduk kat mami. Cepat. Dah penuh dah. Tengok Daddy. Dah, pegang ni. Sambut. Apa ni? Oh. Bawah. Adik ni. Adik sini. Adik bawah. Bawah, cepat. Cepat Adik. Kita nak rekam. Apa ada air? Kan, cepat adik. Cepat Adik. Sini Adik. Rakam kita. Rakam dia jatuh kanan kita. Mak Adik.
ke sana. Sini. Tak. Dia jatuh ke sana. Ada sini. Sini lah. Pusing tak kaya? Dia teriak kami. Dia nanti nak pusing. Lah. Dapat. Aku duduk bawah ni. Mana asa? Mami. Aduh. Cepat Mami. Lalu. 1, 2, 3. Cong gila. Ini kenapa? Baik tak payah lalu kalau kau berendam. Kejap aku budak ni. Jom. Dah sampai. Sekarang ni kita orang nak pergi mandi air panas. Kita tengok air panas dia sepanas mana? Sepanas-panas tupai melompat. Airnya jatuh ke river Haikal. Let's go. Wih, hingus pula. Perjalanan dia pun jauh juga. Daripada tempat mandi budak-budak tu nak berjalan ke sana tu, sampai sana jauh. Tak panas mana pun kat Dila masuk gitu je. Ahad. Oh, parah lutut. Tapi ada yang dekat Terengganu Pak pergi dulu kan. Sekali dengan abah mama apa semua. Ini kawasan yang paling panas ni. Ada seorang pakcik tu je. Dia buka baju, dia pakai seluar pendek, dia berenang tengah-tengah tu. Dia mula. Air tengah mengelegak ni. Biasa-biasa. Tapi tengok macam tak ada panas mana pun. Kan ada tempat lagi panas. Itu panas mengelegak. Masak telur tu. Let's go. Sipar buka mana? Buat pemanas badan. Oh ni sejuk. Aduh. Tak rasa. Tengok adik. Itu makan dia ni. Tengok adik. Berenang dik. Tak ada dah. Tengok abang dah sampai sana dah. Ni kalau kita bergerak kan. Kalau bergerak mana? Adik boleh ke adik? Tu abang dah pun tengok abang mandi lagi. Mula je. Lalu hilang lah panas. Oh, tak pakai baju pula. Lagi sakit rasa dia ni. Oh, lagilah panas. Oh, dia rasa suam-suam gitu. Dia punya panas tu sampai meremang. Weh, Ryan berenang gitu. Panas telur. Aduh. Pedih-pedih. Pedih manja. Macam mana? Masak telur. Itu panas lagi. Ha? Uish. Makin panas. Uish. Kau. Bukan abang tu. Abang tu berenang. Raikal lah. Raikal. Raikal lah adik lah. Kan, saya cakap bukan. Dia adik. Adik lah ya. Ini berasap kau. Ini pandai tak? Ayo sini. Ini yang air masak telur ni. Apa? Dia ada pakai ilmu apa ni? Ui, abang ni memang fighter lah. Sini, main sini. Dah lah rasa sini. Tak panas lah. Letak aje putra tu. Air minum air dia. Ambil kencing Mami. Sebenarnya lagi. Dah lepas saya ke semua. Jadi kena air panas ni elok. Dia pun sambung. Alamak. Itu yang dah rasa okey sikit. Memang kalau air panas dia boleh elokkan semua. Takat ni kejap je masuk bilik aircon sekejap lagi. Tengok ni. Anak jati Selangor buat. Berenang je. Apa yang nak ditakut kan? Dia semua macam tengah sejuk atas ni panas-panas sikit ni. Sampai ke batu tu je. Kepala sekali, kepala. Berenang pun bersepah. Berenang. Ya. Betul abang. Sejuk. Masuk jadi Alibaba. Sini. Cepat. Ya patih. Air sejuk. Apa budak ni? Apa yang diketar-ketar? Oh. Ini pada pancing lah. Bini saya dia panas. Dia jaga Panas nafas. sesak nafas. Sebab angin naik atas. Wow. Nak rakan selama-lama. Muka boleh ni. Comel lah. Dia sejuk lah. Apa pelampung? Lari. Kita kena sweet sama-sama. Sanggup korbankan telur baby? Awak datang lagi mana? Kerja telur. Awak muka macam telur. Saya telur. Kau kena mandai panas muka apa sekarang? Ya. Dia tarik semua aura-aura negatif. Contohnya macam nafas. Awak nak sedawa ke? Sedawa je? Ada. Dia buat atas. Orang kata kalau mandi air panas nanti lemak saya. Ibaratkan macam kita jogging tau. Kalau mandi air panas ni. Nampak awak berpeluh. Ini akhir. Akhir. Umur panas tu. Mesti ada lumut. Kita tu dia macam kampung. Kita dah terkumul lumut nampak. Jom. Dari tangan aku.
Ni, kita dah kebis sikit. yang ni enggang biasa. Okay gang, tak apa gang. Dekat Manjui ada juga. So burung ni dah tak limited. Kita orang teruskan mandi. Tadi Pian nak naik atas dah. Tapi aku nak mandi dulu. Lepas tu kita mandi kat tempat dalam. Tu pergi dekat tu air terjun tu. Let's go. Dia takut sangat ni dengan benda-benda ni. Janganlah takut. Dia ada lah. Jom naik atas. Sini, start daripada sini. Sekarang ni challenge dia. Aku challenge Ryan. Tadi dia dah lepas lah. Start daripada sini sampai dekat situ RM5. Okay. Ni start daripada sini. Pusing sampai kat pasu. Dapat RM20. Abang. Bulu ayu sakit. Bulu sakit. Raya boleh lah, Raya sampai situ tadi. Ay boleh. Sikit lagi dah sampai situ, sikit lagi sampai kat Paksu. Abang kata tak nak kat aku lah. Relax lah. Pergi masuk cepat. Tak nak. Cepat. Pergi. Okey, cepat abang. Ada dia. Okay, relax. Okey, relax. Sikit lagi. Depan abang. Abang. Aduh. Sikit lagi. Baik abang terus je tadi. Tak payah nak berhenti-henti dah. Tapi tu babanya. Ya, abang kena tahan. Mindset abang tu kena kuat. Okey, Sikit lagi. Depan. Jalan terus sampai kat Pasu. Sikit lagi. Dah sampai kat Pasu dah. Okey, stop. Sabar. Naik. Weh, dapat RM100. Weh, abang. Dapat 100. Oh, hebat. Cuma mana dia buat sampai suruh Pasu Dia tengok dia sampai sini balik. Daddy boleh buat tu Buat, kan tadi abang menang 100 kan. Abang bagi 50 kat Daddy kan. Maknanya abang dapat 50 je lah. Faham tak? 50 RM1. apa sal mak singgit? Dia mindset. Dia kalau macam dah sampai ujung jalan dekat ni je. Nanti dia buat. Weh. Macam mana dia buat? Okey, 100 berbala lah. 100 berbala. Pedihnya. Daddy. Terbakar bulu Daddy. Raya merah lah kaki kamu tu. Okey, Daddy bagi hadiah lah. Okey, sabar kita sampai penyampaian hadiah. Sudah pergi masuk. Sabar dulu penyampaian hadiah. Ambil tu. Tadi kau Abang dapat RM5. Aduh, sini duduk kat sini. Duduk kat sini. First tadi abang dapat RM5. Daddy tak ada RM5. Tapi abang dapat 100. Weh. Cakap terima kasih dulu. Oh, bagi kat Atuk terus. Daddy tak ada RM5. Daddy bagi RM20. 10 adik punya tau. Ya. 10 adik punya. Adik dah sorak dah tadi. Weh. Tapi ada ambil 200. Tak adalah, adik pegang je. Kaki rasa apa? Kaki rata pedih. Pedih? Sama lah, Daddy pun buat juga tadi. Pedih sangat ke? Tak sangat. Tapi abang tak putus asa. Tadi abang dah sampai separuh dah, abang dah sampai sikit dah tadi. Tapi abang buat juga. Kenapa? Sebab ni. Kenapa abang buat? Sebab abang nak dapat 100 untuk tambah duit abang. Sebab abang nak ni. Nak apa? Abang nak beli kereta kontrol mainan. Kita kontrol mainan. Ingat, apa-apa yang kita nak buat, kita kena usaha. Kalau kita dah nampak jalan tu, betul-betul boleh pergi, kita kena usaha. Okay. Cuba kalau abang berhenti tak di separuh jalan je. Abang boleh dapat ke RM10, RM100? Tak dapat. Jadi kata apa tadi? Abang dah sampai separuh dah. Abang jalan je. Sebab abang dah tahu dah target abang dekat situ. Betul tak? So dalam hidup ni, kalau nampak je macam boleh berjaya, jalan je ke depan. Jangan pernah stop. Jangan tengok belakang. Faham? Okay? Saya cakap, tu je konten kita. Buat outro Daddy. Tu je konten kita. Jangan lupa like, share, komen and subscribe. Jumpa lagi di next content. Pergi ke kedai, membeli garam. Singgah sebentar, rumah Cikgu Ayu. Cikgu Ayu. Nama saya Ryan Geram. Bye-bye guys. See you. Bye-bye guys. See you. Bye. Bye-bye. Tadi abang dah sampai separuh dah. Abang dah sampai sikit dah tadi. Tapi abang buat juga. Kenapa? Sebab abang nak dapat 100 untuk tambah duit abang. Sebab abang nak ni. Nak apa? Abang nak beli kereta kontrol mainan. Kita
Kereta kontrol mainan. Nak beli kereta kontrol